Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang jumpa aku lagi dalam channel aku, Duanikin. So, untuk episod kali ni, aku just nak hilangkan aku punya haus saja. So, aku hanya nak minum apa yang ada depan aku ni. Ini dia. Nampak tak? Air daripada Zeus. Zeus, alamak, tak clear. Okey, air daripada Zeus, iaitu mango americano. Memang aku ni peminat americano. So dekat Zeus dia ada menyediakan mango americano dan juga orange americano. Tapi tadi aku tanya budak tu, orange americano, stok orange dia tak ada. So kita nak rasalah mango americano ni. Mango americano ni berharga, manager aku belanja berapa tadi? RM8.90. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Sekejap. Sekejap aku suruh minta bantuan manager aku. Okey. Sini ada gula ke tadi? Tak ada. Okey, ini sebenarnya first time aku beli air americano yang ada flavor-flavor macam ni lah. Biasanya aku hanya layan americano. Sekejap. Sorry, dalam mulut aku ni. Kita bagi manager aku rasa dulu. Macam mana? Okey. Alamak. Manager aku terdiam ah. Dia terdiam ni antara dia sedap ataupun dia tak biasa. Okey, tapi disebabkan aku peminat americano, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku nak cakap dia punya rasa? Tak tahu nak cakap macam mana. Rasa americano tu. Rasa macam mana? Sekejap, aku tanya kru aku belakang tabir ni. Macam mana rasa dia? Sekejap, tanya manager aku lah lebih sikit. Sebab dia yang payung, so biar dia komen sikit. Lepas tu baru aku bagi aku punya komen. Dia rasa kopi masa kecil yang dapat. Aku memang peminat americano lah, tetapi kalau untuk americano daripada Zeus ini, iaitu mango americano ni, kalau kau tanya aku daripada 5 bintang, aku boleh bagi dia 2.5 ataupun 3 je lah. Bagi aku lagi prefer americano saja. Kau tak payahlah nak campur dengan mangga ke, kau tak payah nak campur dengan orange ke, sebab bila dia campuran itu, dia jadi something, rasa yang bagi aku dia macam pelik sikit. Dia dah pahit, lepas tu kau ada rasa mangga dia tu. Macam mana aku nak cakap? Rasa orange sikit macam Adalah rasa orange dia sikit, tetapi macam mana aku nak cakap lagi? Susah lah aku nak cakap. Kalau dia macam ada rasa tak maaf cakap lah, ada rasa macam ubat batuk budak-budak tau. Aku tak tahulah, because of orange tu dia mango tu dia gabung dengan americano. So kalau kau tanya aku lagi prefer minum americano kosong sajalah. Aku lebih rela minum americano tak ada gula langsung daripada aku minum americano yang campur-campur dengan macam ni. Okay, so daripada kau tanya aku punya rating aku boleh bagi adalah antara 2.5 ke 3 daripada 5. So terpulang pada korang. Kalau korang rasa korang berminat nak rasa, korang boleh pergi dekat mana-mana Zeus, outlet Zeus yang terdekat dengan korang, dan korang boleh order sendiri mango americano ni, dan korang boleh rasa sendiri. So bagi aku rasa aku tak beli lagi lah kot. Okay, so kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye, Assalamualaikum, peace.